Resepi untuk berbuka hari ni saya nak cabar korang untuk buat sup tulang Thai. Ni antara sup yang paling sedap dan cara nak buat pun senang je. So jom kita start. Mula-mula kita tumiskan 3 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas dengan 2 batang akar ketumbar. Korang tumiskan sampai naik bau sebelum masukkan air rebusan dengan tulang sekali. Next boleh masukkan pula perencah sup daging dengan tulang dengan perencah sup siam. Yang ini banyak tempat dah ada jual. Lepas tu boleh masukkan serai, bawang holland, tomato, daun limau purut, cili padi, perahan limau nipis dengan sos ikan sikit. Korang kacaukan sekata, kemudian boleh masak sampailah dia mendidih dan dah siap sup tulang Thai kita hari ni. Resepi ni memang simple sangat, tak ambil masa yang lama pun nak buat. Ni kalau tak nak makan dengan nasi, nak makan dengan roti pun sedap dah. Last sekali korang boleh taburkan daun ketumbar dengan bawang goreng dan sedia untuk dihidang. So untuk korang yang dah buntu nak masak apa untuk family hari ni, bolehlah cuba resepi sup tulang Thai ni.